Bang, kereta Prevail tu memang dah ada CVT cooler lah. Ya ke? Ya ke? Wah lah, ada CVT cooler lah. Korang kena faham yang hari tu aku cerita tu sebabkan aku nak jawab komen yang dia kata Prevail ni berat. Dan aku jawab lah, Prevail ni memang berat. Dan kedua sebabkan dia punya part wet and tear nya dah mula perlu tukar. Dan yang aku cerita pasal install CVT cooler tu bukan CVT cooler yang sedia ada. Gunalah CVT cooler yang lagi power. Cumanya kali ni aku nak ceritakan korang ada dua CVT cooler. Satu CVT cooler OEM dan satu lagi CVT cooler aftermarket. Tapi aku nak disclaimer awal-awal, kalau kereta korang tak ada CVT cooler tapi korang nak install, kita orang tak buat. Bukan apa, sebab ramai yang PM kita orang sebabkan video CVT cooler sebelum ni. Tapi kita orang hanya buat untuk kereta yang sedia ada saja. Tapi kalau korang betul nak buat, korang boleh cari bengkel-bengkel yang boleh custom ni. Untuk yang OEM ni, dia memang dah sedia ada dah dekat kereta ni. Dan dia memang ikut spek kilang. Memang korang dah tak perlu dah susah payah. Korang just tinggal plug and play je. Memang dia dah ikut spesifik untuk kereta tu. Dan juga dapat kurangkan risiko warranty void. Itu pun kalau kereta korang masih lagi dalam warranty. Dari segi kekurangan dia pula, untuk CVT cooler yang OEM ni dia tak efisien untuk yang heavy driving dan juga pada cuaca panas. Bukan tu je, kalau korang nak drive long distance, naik turun bukit, itu pun susah. Memang dia cepat panas. CVT OEM ni dia ada limit kapasiti dia. Sebab tu aku suruh install yang lagi satu ni, aftermarket punya. Mungkin salah aku tak terangkan hari tu. So aftermarket ni je kelebihan dia lebih daripada yang OEM punya. Kalau korang guna yang aftermarket ni, korang boleh drive long distance, heavy driving, naik turun bukit pun tak ada masalah. Sebab yang aftermarket ni kebanyakan aku tengok memang berkualiti. Bukan aku nak kata yang OEM tu tak bagus. Cuma yang aftermarket ni lebih baik. Betul tak? Tapi dia still juga ada kekurangan dia. Kekurangan dia dari segi kena custom. Segi dia punya bracket dan juga dia punya hose fitting. So mungkin untuk custom tu korang kena keluar modal sikit. Sebab dia tak sama dengan yang OEM. Dia tak buat spesifik untuk kereta tu. Dan lagi satu kekurangan dia, berkemungkinan dia boleh void warranty. Sebab ni dia bukan benda yang standard. Bukan yang datang daripada kilang. Bila korang dah custom kereta korang tu memang warranty out. So aku lebih sarankan aftermarket ni korang pakai lepas warranty korang habis. So itu je jawapan aku. So diharapkan dapatlah menjawab persoalan-persoalan korang. Jangan lupa follow Mechanic Plus Mission.